dalam video yang lepas kita dah pasang spoiler, dah pasang spoiler, bukan satu, dua aku pasang, atas dan juga bawah. So dalam video hari ni kita nak settlekan bahagian skirting bawah ni pula. So kalau korang perasan, ada dua kotak je, patutnya tiga. Ada front lip, ada rear spat, tapi tak ada side skirting. Sebab apa? Sebab aku bokai bro. Sebenarnya sebab aku tak ada bajet lah. Kita tak ada bajet nak pasang beli skirting tepi ni. So aku beli yang ni dulu, dahulukan yang ni dulu. Next nanti kalau ada dah rolling modal sikit baru aku akan pasang skirting tepi lah. Sebab skirting tepi ni dekat 4,000 juga lah, 3,000 lebih, yang tu lah set shipping. So aku settlekan yang depan dulu, front lip dan juga rear spat. Okay, so untuk Coral Sport ni sebenarnya ada beberapa pilihan lah untuk skirting. Kita ada TRD, kita ada Epsilon, kita ada Modelista dan juga kita ada Toms lah. Yang aku beli ni design Toms lah. Tapi problem dengan Modelista, Epsilon, TRD ni dia skirting dia labuh tau. So dengan keadaan kereta ni lowered, aku risau mudah untuk jejak lah kat bawah ni. Aku pilih pada brand EPR, dia guna design Toms. Skirting dia simple je, dia bukannya labuh-labuh tu. Dan aku pilih material carbon bagi completekan looks carbon sikit lah. Ada carbon bits here and there kat sini. Dan again, material carbon yang aku pilih ni memang material pure carbon lah. Dia buat pakai mold. Dia tak bukan carbon balut ke, bukan carbon layup ke, bukan lah. So yang kotak kecil ni kita panggil dia rear spat lah. Dia duduk kat tepi bahagian belakang. Dia bukan full skirting bahagian belakang tu. Sebab yang tu kalau aku nak pasang nampak macam tak lengkap kalau tak ada exhaust. So aku belum ada plan nak tukar exhaust lagi. So macam ni lah rupa carbon spat dia. Dia akan duduk kat belakang lah. Ok, ni front splitter lah. Dia one piece. Memang nice lah. Carbon fiber. Ok, ni memang design Toms. Dia pakai mold design Toms, biji design Tom. Cuma design Tom dia material fiber biasa. So ini aku pilih kepada carbon lah. Tebal kat carbon tadi. Untuk rear spat ni, belakang ni ada 2 pin, 1, 2 klip plastik je, cabut ni dulu. Ni memang puaka yang susah nak buka. Kita cabut tu, kita bersihkan, kita boleh pasang. Ok, untuk set splitter ni ataupun diffuser ni, dia dah datang sekali dengan lubang. Aku tinggal tebuk lubang je lah, lubang untuk screw existing. So tu pentingnya beli model spesifik. Maksudnya ni bukan universal, ni memang khas untuk kereta Toyota Corolla Sport ni. So lubang skru dia semua aku dah buat. So ni akan guna screw existing asal dekat bawah bumper ni lah. So ni tape yang aku pakai, 3M strength double side tape VHB. Kalau korang nak beli, macam biasa aku letak link kat bawah. Dia ada beberapa saiz, korang boleh pilih. Yang aku ambil ni 1.5mm lah, dia punya lebar dia. So sesuai lah untuk pasang dekat kereta skirting ni. Ok, sudah pasang double tape ni. Pasang di balik klip ni. Ok, klip dah pasang. Dapat tip, tinggal tekan je lah. Satu side siap. Cun. Satu kat sini. So kita buka semua dulu skru. So diikat je balik dekat cover bumper bawah ni. Disebabkan aku sayang bawah ni kalau jejak, jadinya aku akan letak tape ni, protection tape macam vinyl macam tu, kau macam PPF punya material lah. So kita nak balut, tutup sedikit sebanyak bawah ni untuk cover kalau in case sagat lah. Ok, belah bawah ni tak cantik tak apa sebab dia duduk bawah, orang tak nampak pun. Janji dia boleh cover sikit. Untuk pasang skirting ni aku rasa aku nak mula daripada tepi dulu. Sebab kiri dan kanan dia ada skru. So kita start dari tepi, kiri kanan dia pergi ke depan lah. Alright, so maka siaplah projek kita untuk kali ni. Pasang splitter yang tak lengkap sebab ada splitter depan dengan splitter belakang je. Tepi tak ada. Looks good.
Siap pasang. Hopefully tak sagat lah, sebab aku tengok macam tak lowered sangat. Tapi risau juga sebab yang standard pun dah kadang-kadang sagat juga. So hopefully bertahan sebab ni carbon fiber mahal. Macam aku cakap tadi, dia brand EPR. Dia buat daripada mold Tom's punya design. Dia tak full lah, dia hanya splitter kat bawah saja. Tepi of course tak ada. And then untuk lengkapkan belah belakang lah, belah belakang kita pasang splitter material carbon juga. So ni aku tak risaulah sagat sebab dia tinggi. Mungkin next nak pasang bumper carbon lah yang belakang ni, tapi sebab dia ada cut out lubang kat sini untuk exhaust. So aku tak nak tukar exhaust lagi. So bila tak pakai exhaust, saya pakai exhaust standard, nampak macam kosong lah kat ruang tu kan. So tak tahu, mungkin tak lah kot tukar bumper tu. Kita maintain dengan ni je lah. Ada bajet nanti aku akan pasang lah splitter tepi ni pula.